Netherlands tersusun macam makcik nasi lemak susun bungkusan. Aku Ijat. Welcome to the best football prediction show antara aku dengan Pakatan Kucing, di mana aku seorang je betul, korang semua salah. Sweden masuk ikut pintu belakang. 2 mata je dalam qualifying. Netherlands pula tersusun macam makcik nasi lemak susun bungkusan. Systematic, structured, dah 2 kali tak kalah. Senang cerita, Netherlands menang. Yes, Sweden memang underdog. Tapi underdog tetap under lah lawan Belanda. Oyen, kau kucing orange. Mesti pilih Netherlands kan? Yes, Oyen pilih Oyen. Dalam dunia kucing pun, dia tahu Oyen is king. Tak kira dalam padang bola atau dunia kucing. Kucing ni really copycat Dia takut nak lawan King Ijat ni.